Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha. As the best player in the world, I just want to say Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya. Saya ucapkan Selamat Hari Raya kepada semua peminat saya di Malaysia. Kalau boleh, jangan banyak sangat ya. Makan daging, nanti darah tinggi. Tujuan kita menyambut Hari Raya Aidiladha ni adalah untuk mengenal erti pengorbanan. Bahagi daging tu, kita kena adil supaya kita mengenal erti bermafakat antara rakyat Malaysia yang maju dan cantik. Apa ucapan tuan kepada semua orang Malaysia? Oh, untuk Hari Raya Saya ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha dan makan lembu banyak sikit. Itu je kot. Sepanjang hidup tuan yang tak berapa panjang ni, pernah sambut raya dekat Malaysia tak? Tak pernah lagi setakat ni sebab saya selalu sambut dekat Belgium. Macam mana pula dengan tuan? Adakah tuan mempunyai apa-apa ucapan yang nak dibuat? Ros, maafkan abang Ros. Abang dah buat yang terbaik. Tapi dah memang tak ada abang macam ni. Apa kaitan semua tu dengan sambutan Hari Raya? Oh, sambutan Hari Raya ke? Saya mana tahu awak tak cakap awal-awal. Salah awak lah ni. Salah information. Kalau macam tu, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Kepada semua anak saudara pakcik, tunggu pakcik balik ya. Nanti pakcik balik, pakcik bagi kamu semua duit raya. So tunggu. Bukan Hari Raya Aidilfitri, tapi Hari Raya Aidiladha. Salah lagi ke? Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Selamat Hari Raya